Salam. Ada barang baru. Kita tengok sini. Barang apa? Fragile gambar cawan tapi bukan cawan. Mari. So kita tengok apa barang yang kita nak unbox. Mari. So, apa barang kita unbox ni? Tada! So, DJI Lito X1. Yes. DJI Lito X1. So, yang ni aku dengan rumah aku baru purchase daripada TikTok Shop 5/5. Nak kata offer, tak adalah offer, tapi below price jugalah harga dia. So kita orang nak unbox. So, kita ada program juga. So that's why kita nak dapatkan something, pengalaman yang berbeza. Selalunya kalau aku buat konten, korang just tengok melalui pandangan sebagai seorang, ya, nak kata pandangan daripada individu kan. So kita orang nak memberikan pengalaman ataupun view daripada pandangan seekor burung dari atas. Okay, so mari kita unbox perlahan-lahan lah. Scan the QR code using smartphone before use. Wah. So ni apa yang set yang korang boleh dapat lah dalam DJI Lito X1. Wih, bapak best, premium. So dia akan bagi satu bag. Bag dia pun consider nampak macam durable juga Untuk Flymo Combo package. Apa tu? Flymo Combo punya pack dapat. Flymo Combo package. So dia ada macam package lah sekali dengan bag. Okay. Wah, bau dia. Boleh bawa, korang boleh bawa. Bau dia. Sangat premium. So apa yang dia bagi dalam ni, kita buka sikit lah apakah yang ada dalam ni. So dia akan provide first ialah of course analog ataupun controller lah controller. Tapi actually controller ni dia ada dua jenis. Korang boleh beli yang controller dengan screen, ataupun satu lagi controller tapi dia sambungkan, dia connect kepada phone. Yang tu aku tak pasti in detail lah. Tapi aku tahu, aku pernah tanya jugalah siapa yang ada drone sebelum ni. Dia kata kalau pakai yang dengan phone tu, kalau generasinya lama punya, kadang-kadang boleh ada glitch, kadang-kadang dia boleh hilang kejap. So better directly daripada controller ke drone terus. So ini barang yang pertama yang korang akan dapat. So yang kedua ialah bateri. Bateri kita dapat dua je kisah. Satu dekat dalam ni lah. Dekat sini dua ni adalah bateri spare. Okay, aku tepikan dulu. Maaflah, unbox pun kat meja makan je. Dan drone. So baterinya aku rasa ada kat dalam ni kot. Okay. So ni adalah 3 item asas yang kita akan dapat lah. Controller, drone dan juga spare dan extra bag. So bag ni memang kompartmen dia ngam-ngam. Korang boleh nampak ngam-ngam untuk masukkan drone, bateri dan juga analog. So memang fix lah kalau korang nak bawa untuk pergi travel dan sebagainya. So bag ni bagi aku relatively durable lah. Tak adalah macam bag yang casing hard casing tu. Tapi aku rasa kalau untuk good take care, pegang cara care with love, InsyaAllah boleh je, selamat je untuk dipakai. Cuma untuk pickpocket purpose tak boleh lah, kena betul-betul pegang betul-betul lah. Okay, right, next. Okay, so sekarang kita nak go through one by one lah. So tadi aku rasa aku ada miss something lah.
Dekat dalam beg ni dia ada satu lagi kompartmen untuk aksesori tau. So dia akan provide korang aksesori, buku manual. Tapi buku manual ni yang fizikal. Dalam waktu sama korang boleh dapatkan buku manual ni dekat dalam internet juga. So dia ada provide juga. Okay. So dia akan bagi extra copopeller. Yang ni apa nama kita panggil dia, bilah lah. Bilah orang kata bahasa kampung lah. Bilah drone ni dia akan bagi extra. Berapa pasang ni ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang. So 2 Dan dia ada bagi juga screwdriver together. So senang lah kalau apa-apa rosak dan sebagainya, korang boleh tukar sendiri lah, DIY lah, do it yourself. Tapi actually persatuan DJI punya drone ni ramai je dekat Malaysia. So korang boleh je berinteraksi dekat FB, TikTok, Telegram dan sebagainya. Okay. So mari. Aku gigil tu. Aku tak pernah pakai ni dalam seumur hidup aku. Aku baru first time beli drone seumur hidup aku. So this is my first drone technically. Okay. So macam nak buka ni? Salah buka. Kau tengok betapa noobnya aku. Buka ni pun aku tak tahu. Dia ada punya pengikat dia lah. So ni buka sini. Oh ni ke atas. Ini ke atas. Okay. So yang ni ke tepi. Bapak noob si aku. Alright. So DJI Lito. So dia ada casing cover untuk kamera jugalah So nak kata saiz dia besar, taklah besar sangat. 2 jengkal mungkin dalam sampai 20 cm kot besar dia. Panjang dia. Okay, so settle about drone. Kini kita tak terpiluk. Sekarang kita unbox dia punya bateri. So dalam package ni dia akan bagikan korang 2 extra bateri. So rechargeable. Both rechargeable. Dan dia ada type C. So untuk kita charge lah. So boleh charge all together 3 sekali dalam waktu yang sama. Tak tepi dulu. Dan antara komponen yang penting adalah analog lah, ataupun controller lah. So ramai kebanyakannya diorang nakkan yang variant yang lebih murah. So dia akan beli controller yang maksudnya connected kepada connected kepada phone tau. So untuk aku lagi prefer directly connected. Maksudnya screen tu dekat ni. So tak ada sambung-sambung tu, mengelakkan glitch lah. So dia punya yang ni korang kena jaga dia memang lekat je kat sini tau. So ni chance untuk drop memang tinggi gila. Dan dia just sikit je macam tu, pusing macam tu. Okay. Dan dia ni sini. Tapi jangan risaulah. Aku rasa untuk DJI aksesori barang aksesori ni senang lah nak dapatkan dekat pasaran kot. Okay. So kita boleh try kiri kanan atas bawah. Okay. So yang ni aku tak pasti lagi. Aku memang tak ada pengalaman langsung menatang ni memang. Okay. So mari aku akan shoot lagi. Kau off sekejap sebab aku nak calibrate. Aku nak update every system sebab benda ni baru lagi kan. So aku kena download bukan every lah, maksudnya banyak benda aku kena set up. Nanti kita akan go through together. Macam okay guys. So tadi dah lepas kita orang pening setting benda-benda baru, benda mainan baru.
So kita orang dah boleh lah setting balik, update, do some kata apa kita panggil macam calibration lah, calibration. Lepas tu kita orang belajar macam mana nak update dia everything. So sekarang kita nak try untuk kita take off kita punya drone. Bismillahirrahmanirrahim. So kita akan try secara manual So okay, Take off. alright, dan kita akan naikkan dia. Home point updated. Say you want the moon, watch me learn to fly. In a mountain you could point to, I wouldn't climb. It's crazy but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. Kita orang tengok. Dah kita dah dekat dah. Ini adalah keadaan drone tu. So inilah dia. Kalau kat sini korang akan nampak muka aku. So itulah dia. So okay, apa-apa kau akan update balik. Masa ni kita orang just belajar yang technical saja. So next kita akan jumpa pada video akan datang. Bye bye.